Assalamualaikum semua. Okey, jumpa lagi dengan Kak Bina hari ni. Kak Bina nak share macam mana Kak Bina nak masak sup ayam. Okey, pertama sekali, ni Kak Bina sediakan bahan-bahan dia. Kita punya kentang, kita punya carrot, kita asingkan sayur yang keras yang kita nak letak. Nak letak sayur pun boleh, tak nak letak sayur pun boleh. Korang kena cuba ni sup ayam ni. Memang sedap, bertambah-tambah nasi lagi-lagi lah kalau kita demam ataupun selesma, sangat-sangat sesuai. Okey, pertama sekali, macam yang Kak Bina tunjuk ni, saya sediakan bawang putih, halia dengan serai dengan kunyit. Itu barang tumis saya. Dia sangat-sangatlah sedap bila banyak halia dengan serai. Okey, pertama sekali kita punya halia-halia semua ni kita ketuk je. Tak payah pun nak tumbuk ke apa semua, tak payah. Ketuk je. Halia hidup, nak letak halia boleh, tak letak halia pun boleh. Ni saya buat ni sebab family saya semua demam. So, saya buat sup ayam. Ini sayur yang agak lembut lah. Sebab saya suka letak sayur kat dalam sup ini. Sayur yang macam yang keras-keras lah. Saya asingkan supaya senang. Ni ayam setengah ekor je Kak Bina buat pun. Bukan banyak sebab kita makan pun tak adalah banyak. Kita berapa orang je. So, dah basuh tadi ayam tu. Okey, macam ni. Saya sediakan juga limau. Tak berapa tu biji limau tu dengan daun sup. Daun sup tu supaya sedap kita punya sup tu. Dan sup bunjut. Ada sup bunjut boleh, tak ada sup bunjut pun boleh. Ikut suka hati nak letak. Ni bahan-bahan yang Kak Bina guna. Okey, saya dah tumis tau tadi. Saya lupa tak ambil video. Okey, cara Kak Bina tumis supaya kita punya ayam tak hanyi. Sebab ada setengah ayam kan hanyi kan sup. Okey. Masukkan kita punya serai, halia dengan kita punya kunyit dengan kita punya bawang putih. And then kita masukkan kita punya ayam. Lepas tu ayam tu kan bila dah panas dia akan keluar air kan. Bila kita tutup dia akan keluar air. So jangan letak air dulu. Biar dulu dia bagi kering baru kita nanti masukkan air. Siapa macam Kak Bina lepas-lepas masak lap dapur siapa Kak Bina. Itulah Kak Bina. Yalah kan, kita tak naklah dapur kita kotor. Siapa mak-mak ni yang selalu masak kat dapur tahulah, betul tak? Okey, dah kering kan sikit. Okey, saya masukkan saya punya kentang. Kita punya sayur yang agak-agak keras tu. Macam tu. Lepas tu gaul-gaul sebati kita tutup balik. Tunggu dia kering betul-betul. Baru kita masukkan air. Okey, kita tutup. Kita tutup and then dah kering kita masukkan air. Macam ni. Korang kena cuba tau sup ayam Kak Bina ni. Memang sedap. Memang sedap dia. Kita agak-agak lah air rasa nak banyak boleh, tak rasa ikut suka lah. Rasa nak banyak. Nak guna sayur macam sayur sawi ke, sayur ni pun boleh je. Ikut suka lah nak letak sayur apa. Sayur panjang pun boleh nak letak kat sup. Tak ada masalah. Ikut mana yang kita nak. And then kita